Kita punya jalan dah halfway there. Macam tak ada laluan tau nak ke air terjun tu. Mungkin kena turun lah. Follow belakang Cem tak? Sekejap, Cem tengok dulu. Mantap. Memang tak ada akses jalan raya guys ke sini guys. Cem, kat sana kita boleh pacak. Betul lah. Jom. Cem nak start lawatan Cem daripada Ten Aish. Wow, dalam dia. Nice guys. Wow, ini baru betul kemah untuk camping. Wah, campfire dekat dalam guys. 100% safe. Ini bangun-bangun pagi je kemah dah terbakar ni. Taklah, kemah ni hebat. Oh, hebat 100% safe. Wow, 100% safe. Now kita nak tengok 10 Mark Pro pula. Okay, not bad. Ada tilam kat sini. Ada kerusi kat situ. Ada tong sampah dalam kemah guys. Wow. Bau busuk bau tong sampah ni. Tak